Kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi. Tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar, bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu delima sakti pun ada. Air apa ni? Alamak, habislah barang-barang. Tengok tu. Mesti Atuk ada dalam stor. Jom kita sibuk. Jom. Atuk. 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 Lah, apa jadi? Ada pun Atuk. Korang tak ada apa-apa kan? Boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak dicampak. Tolong susah, tak tolong susah.
Sudahlah. Jaga kau. Aku sudah kembali. Hah? Apa tu? Wah, batu delima sakti. Batu delima sakti? Oh, Atuk cerita batu delima sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Batu delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opah. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opah? Betul sangat. Batu delima sakti. Aku mesti dapatkannya. Wahai batu delima sakti, tunjukkan di mana kau berada. Oh, batu delima sakti. Sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nenek Kubayan! Perambakan! Kenapa ni? Perambakan! Wahai delima sakti, berikan ku kuasamu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Nenek Kubayan, berhenti! Hah? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Tolong! Opah dengan akak! Apa dah jadi? Pin, pop! Opah! Akak! Opah! Jangan!
membuat huru-hara di kampung ini. Batu delima sakti kat kepala naga. Kau ingat cerita tu? Ingat? Kita kena ambil batu tu. Naga akan hilang kuasa dan jadi lemah. Baru kita boleh lawan dan hapuskan dia. Alamak, tak berjaya. Kita kena dapatkan tongkat Datuk tu. Sana! Kawan-kawan, aku nak dapatkan tongkat sakti tu. Lindung aku. Pergilah. Kita orang akan halang naga ni. Apa dah jadi? Mana naga?
Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk. Dah pecah. Aku mesti dapatkan yang sebelah lagi. Perampakan! Batu delima sakti kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pong!